Orang yang sawan ni tengok ada orang sawan daripada kecil, ada sawan besar. Dari sawan ni kalau kita biar, dia akan menyebabkan kita akan paralyze, lumpuh. Sebab apa, bila kita setiap kali sawan, orang kita ni dia akan, saraf kita ni akan lari. Jadi kalau kita biar lama dia jadi saraf ni, nanti dia akan berlaku macam Down syndrome lah orang tu. Jadi cara nak merawat dia, satu tuan-tuan pertama kena jaga air. Air tu penting jaga dalam badan. Dia jangan minum tak kurang daripada 3 liter. Orang yang sawan ni dia kena jaga air tu. Satu dia sebab dia sawan pun sebab air juga menyebabkan tu. Selain dia kekurangan gizi dalam tubuh badan dia, dan juga yang ketiganya ada gangguan daripada iblis syaitan ni dalam orang yang sawan ni. Jadi orang yang sawan ni, yang pertama Ustaz nasihatkan minum air lagi banyak. Sesuai sangatlah kalau tuan-tuan minum air penawar ni. Dia dapat membantu orang yang dia sawan. Itu satu. Yang kedua, cuba bawa anak kita ni pergi mandi